Okey. Okay, semua clear? Semua ready tak? Semua ready tak ni? Nak fahamkan, okey? Pertama kita buat apa? Ni start. No. Ni pada PC mana? PC pelanggan dengan PC di sini. Dua-dua boleh buat Okay, tujuannya apa? Untuk check sambungan internet lah yang aktif dalam network ataupun awak punya PID apa yang terlibat. Okey? Okey. Apa maksud PID? PID adalah proses ID. Okey, yang maknanya rekod daftar kerja ataupun app dalam prosesor. Okey, dalam awak punya CPU. Okey, kita akan run proses kita akan tengok dia akan panjang lah. So dia berjenis So yang kita nak pastikan ialah yang establish. Okey? Yang establish. Okey, establish kan? So nampak tak nombor IP ni? Nombor IP. Okey. So nombor IP kita nak check nombor IP ni. Adakah dia apakah apps yang jalan? Okey, maksudnya kalau foreign address ni ada pakai 127.0.0.1 ini maknanya daripada local. Okey? Daripada local PC. Maksud daripada PC awak sendiri. Mungkin kalau ada keylogger dan sebagainya yang simpan sementara dalam PC awak sendiri. Okey? Gambar dan sebagainya lah. Okey? Dan seterusnya adalah nombor asing. Nombor ni adalah foreign address, ini adalah PID So kalau ada nombor asing macam ni, kemungkinan dia daripada apps yang asing lah melibatkan network. Kalau 443 dia pakai HTTPS ataupun dia pakai laluan selamat lah. Laluan yang encryption laluan yang encryption. Kalau dia pakai 80 maknanya laluan itu tidak ada encryption langsung. So ni time wait lah, ada beza status Kat status ni ada time wait dengan establish. Yang kita kena jaga-jaga adalah establish. Kita kena pastikan proses yang berlaku ini adalah bukan daripada sumber ataupun apps yang tidak dikenali. Okey. Ni contoh yang biasa lah. Kalau yang lebih advance dia mungkin lebih banyak sorok lah. Okey. By default kita boleh check dengan cara gunakan arahan task list. Dan masukkan nombor PID. Senang tak masukkan nombor PID? Senang je, awak just highlight kat sini. Highlight kat tag ni, bagi dia highlight. Okey. Highlight, lepas tu buat sekali So nombor PID 3860. Kita highlight dan enter kan, copy. Pergi kat sini. Okey, kena ada dua prompt satu ialah admin, satu biasa. Okey, untuk ni Okey, lepas tu tutup. Okey, lepas tu kita akan check, dia akan bagi respon lah. So SB host ni seperti saya kata tadi adalah daripada Windows. Dia boleh jadi illegal, dia boleh jadi legal. Ni kena set lagi banyak step lah. Okay, kita try yang seterusnya. 5168. Okey. Sama juga enter. Enter So awak nanti dalam report awak check dalam 1 2 pun okey lah. Okey. Tekan anak panah ke atas untuk balik semua command. Kemudian awak just control V untuk copy. Okey, nampak senang tak step dia? Okey, boleh buat lah. So awak kena check sebab apa kadang-kadang tak kenal. Ni Chrome. Ini maksudnya saya ada buka Chrome. Okey, Chrome ni tak adalah bahaya sangat, tetapi awak kena hati-hati juga. Kadang-kadang awak kena tengok juga ada tak orang pasang remote desktop Chrome Ini pun salah satu daripada boleh sembunyi-sembunyi pantau awak punya browser Boleh disalahgunakan lah secara basic lah. So remote desktop Chrome, awak type kat sini, ada add-ons awak boleh gunakan untuk buat remote desktop. Okey, nampak remote desktop ni. Okey, so benda ni kena install lah. Okey, ini adalah contoh remote desktop Chrome. Okey, so kena hati-hati, pastikan tak ada benda ni. Kalau ada problem, awak boleh tengok kat mana? Dekat extension ataupun dalam bahasa Melayu ni apa? Sambungan tengok sambungan. Okey, urus sambungan, awak tengok ada tak? So tak ada lah. Kalau sebab dalam gunung ni ada banyak software-software yang tentu yang boleh buat sambungan. Hati-hati So kalau awak kena tahu lah komputer awak ada benda tu ke tidak. Okey? Kalau ada pun awak kena tutup lah kalau tak nak pakai. Sebab elak orang salah guna. Okey, yang seterusnya. Tengok yang seterusnya pula. Kita ada 10, ni close weight Close weight tak payah tengok. Kita ada 15936, betul? So kita enter macam biasa. Buat sini, tekan anak panah ke atas, dia automatik akan keluar, tak payah type. Lepas tu kita backspace ataupun copy paste terus. Okey, Ctrl V. Okey, nampak? Nampak? Okey, ini adalah yang ni dibenarkan atau tidak? Cisco Collab Host. Inilah yang kita tengah guna sekarang kan, betul tak? Webex dia pakai nama Cisco Collab Host. Kita kena pastikan yang nama ni adalah betul. Kita copy kan. Lepas tu kita pergi mana? Pergi browser lah. Browser tengok ChatGPT apa, kita type. Ataupun paling bagus kita copy semua ni.
Kan? So ini maknanya adalah keadaan mesti ada internet. Okey. Kalau tak ada internet tak adalah. Kan? Ataupun mungkin berlaku secara localhost. Okey, maknanya berlaku ni. Okey, kalau kita tengok ni tengok dekat apa ni, dekat ChatGPT dia tanya. Copy paste je semua tu. Dia akan ceritalah. Tu. So dia beritahu lah kita ada guna Webex tu kan. Okey. So pastikan memang betul lah. Webex ataupun Cisco Collaboration Host. Okey. So pastikan awak boleh access lah benda ni. Pastikan dalam folder yang betul. Okey. Okey, begitu juga yang seterusnya. Apa ni? Yang ni sama 1048 yang kemudian 15 semua ni okey lah, maknanya selamat lah. Okey. So ni kita ambil ni Okey. Boleh tak semua? Cuba buat lah. Okey, lepas tu yang ni sama juga awak buat. Awak just Ctrl V. Lepas tu awak apa? Padam yang sebelum ni lah, ambil yang baru. Okey, and kita tekan enter. Okey, dalam ni yang ni ada search app. Search app ni awak rasa lagi ke tak lagi? So kena check lah. Kena check kat sini. Kita pergi kat ChatGPT, awak type je. So dia akan check untuk kita lah. Okey. So dia daripada mana? Okey, mana ni kat sini dia kata daripada Cortana. Okey. So dia nak powerkan search bawah ni. So adakah dia normal? Legit tak? So kena tengok lagi kat mana software ni berada. Kalau di tempat lain, orang dia jaga tempat ni tempat yang legit. Kalau dia berada di tempat lain, awak kena check lah. Mungkin tak legit. Okay. So cara nak sahkan, awak pergi kepada search app dalam task manager dan kemudian file location. Pastikan dia dalam Windows, bukan daripada tempat-tempat lain. Okay. So cara nak check, kita kena pergi pada dalam task manager. Okay. So kita kena open file. Kalau maknanya awak buka task manager. Okay. Yes. Okay. Awak kena pastikan apa nama? Pastikan soalnya ada dua proses lah. Satu apps, satu ialah background process. Awak kena check. Ada tak search app tu disenaraikan dalam task manager? Okay, boleh check lah. So, cara nak check cara macam ni kita kena tengok. Ni search app lah contoh dia. Nampak? Okay. So kita buat apa? Kena tengok daripada open file location. Awak boleh buat search online ataupun file location lah. So kita boleh tahu apa yang berlaku lah. Okay. Ada banyak lah. Yang sebisa saya banyak bukaan. Boleh ada soalan setakat ni? Okay. Okay, ada soalan sekarang ni boleh buat lah. Okay, ni contoh lah. Awak check je, jangan risau. Walaupun tak ada apa-apa rosakan atau ada apa bahaya, just lakukan sebagai prosedur biasa lah. Untuk pastikan masa online tu tidak ada unsur-unsur pencerobohan. Okay, yang awak tak kenal. Okay. So, itu je lah tentang ni. Okay, kemudian bila dah selesai buat ni, kalau ada virus atau gangguan, dia akan corrupt file. Kadang-kadang corrupt file ni bukan sebab virus. Sebab apa? Sebab cahaya, kedudukan komputer ni panas sejuk, dia akan corrupt juga file. Okey? Magnetic lah. Okey, kita boleh buat apa? Apa komando ingat tak lagi? SFC scan now. Okey. Tekan enter. Okey, dia akan ambil masa lah. Jangan pula awak pergi buat animation ni tentang ni sebab nanti dilambat kita ni kerja. Okey? So bila awak, yang penting mesti ada screenshot ChatGPT jugalah. Yang awak sebenarnya telah check software tersebut. So search app ni dia akan kita nak okey. So kita boleh disable kalau katakan awak tak nak search app ni sebab dia akan mengganggu awak punya memori kan. So tanya dia macam mana ChatGPT boleh buat. Okey? Boleh buat macam ni lah. Awak carilah.
Okey, salin. Boleh nampak semua? Okey, how to save. So, pergi pada good question. So, kita boleh gunakan entas. Okey, kita boleh juga removekan dia. Okey, ini command dia. Dia punya code. So, kita boleh type kat sini. Okey. Kita copy code dekat sini. Awak pergi dekat browser. Dekat Explorer. Okey, type kat sini. So, dia akan bukakan lah. Oh, lemak. Boleh tak? Kau buat copy code. Ni tak boleh support Okay. Okey, boleh awak ikut step panduan ikut yang diberi olehnya. Okey, pastikan awak ikut panduan lah. Jangan tak report kalau sekiranya awak nak baiki lah. Okey. So, ikut awak ambil salah satu yang awak buat semua. Buat salah satu. So, buat komen. Contohnya guna kaedah yang keempat. Okey. Okey, kalau nak, dia ada dua cara untuk kurangkan. Katakan benda ni search up ni mengganggu. Sebab tengok memori dia guna berapa? Banyak tak? 276 banyak kan? Okey? Banyak sangat kita nak kurangkan. So ada panduan dalam ChatGPT yang boleh ambil ikut. Okey? So dia ada cara lah. Okey. Ya, boleh salin, ambil. Okey, ni step dia, awak boleh ikut step dia dah masuk dalam report lah. Maksudnya awak ambil gambar, cara buat lah. Pertama apa, tekan apa? Window R. Lepas tu kita copy code kat sini. Kita boleh buat dekat window R Control Windows R. Run lah. Okey. Nampak Lepas tu kita must type kan dia punya command ni, yang ni command ni Command ni boleh faham semua? Okey. Kita ambil command, kita copy command ni. Masukkan dalam Windows R. Okey, boleh? Okey. So, jangan saya buat Okey. Nampak? So, kita copy code ni. Kita copy code. Dah copy kan? Terus pergi kat sini. Pergi. Okey. Okey. So, yang ni dia akan buka file indexing ni. Dia akan buka file indexing ni. So, klik advance. Kita advance. Okey. So, kita boleh reboot balik. Okey. Contohlah maintenance yang kita boleh buat. Untuk case komputer slow Okey, tu je, saya rasa tu je contohlah awak boleh ambil maklumat daripada internet. So, ada banyak method. So, pastikan awak pilih method yang sesuai lah. Okey. Ada soalan setakat ni?